Apa yang anda boleh buat dengan simpanan RM500,000? Anda boleh beli rumah secara tunai. Anda boleh beli tanah untuk diusahakan yang boleh memberikan anda pendapatan. Dan anda juga boleh bersara dengan selesa dengan perbelanjaan sekitar RM2,000 sebulan. Video ini khas buat sesiapa yang mempunyai matlamat untuk memiliki simpanan sekitar RM500,000 dalam tempoh masa 10 tahun. Boleh tonton dan save video ini kerana saya ingin kongsikan cara simpanan menggunakan emas fizikal. Pertama sekali, anda boleh berdaftar tanpa bayaran sebagai ahli public gold. Sejurus berdaftar, anda boleh letakkan target simpan RM2,600 sebulan secara konsisten di akaun Emasgap selama 120 bulan atau 10 tahun. Cukup 10 tahun, anda akan dapat sekitar 500 gram emas dan dengan kadar kenaikan harga emas secara purata 10% tahun dalam tempoh masa 10 tahun, emas 500 gram sudah bernilai lebih RM500,000. Dengan akaun Gap, anda mempunyai fleksibiliti untuk simpan sahaja emas dalam akaun atau anda boleh keluarkan emas dalam bentuk fizikal mengikut pilihan saiz emas yang ada, sama ada dalam bentuk gold bar atau dinar. Simpanan ini tanpa cas tersembunyi, mudah dan patuh syariah. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.